Tastafi ini bukan kebetulan aja dibentuk sama guru kita di Aceh. Bukan milik orang Aceh Tastafi ini. Tastafi ini ahli sunnah wal jamaah. Atas nama pengajian ahli sunnah wal jamaah, itulah Tastafi. Ya, itulah Tastafi. Banyak tuan-tuan guru kita dari Jawa, kayak Jurnal Tastafi. Habib Haikal, Tastafi. Kayak Haji Mufti, Tastafi. Ya, atas nama pengajian ahli sunnah wal jamaah yang kita sebutkan tauhid, tasawuf, itu aja standar kita. Kalau sekiranya ada teman-teman kita, kawan-kawan kita, kami tidak bermadhab, kami keluar daripada madhahibul arba'ah, ini bukan Tastafi.